Untuk orang yang tak tahu pasal marketing, saya cakap awak, ada 3 jenis funnel je. 3 jenis funnel je yang awak kena tahu. First dipanggil sebagai free funnel. Ada 4 step semua sekali. Kita tarik trafik, free product, FOMO. FOMO ni apa guys? Fear of missing out. Value tell, FOMO sell. Sebagai orang sale, saya ingat value yang punca orang beli. Rupanya salah. Saya baru faham. Value dia bagi tahu kat orang ramai. Ui, bagus dia tu, bagus. Buat apa kau nak beli? Yang buat orang beli apa sebenarnya? FOMO. Sebab tu produk sama je. Value tell, FOMO yang sell. That's why kena jual emosi. Customer buy emotionally, justify logically. Customer beli sebab emosi je. Lepas tu baru dia rationalkan balik dengan logik. So kalau kita faham benda tu, kenapa awak explain logik? Handbag ni harga dia RM30,000. Memang tak masuk akal. Tak masuk akal. Awak jual emosi. Upsell funnel maksudnya, kita jual entry product. Okay, entry product ni murah ke mahal? Harga dia murah-murah je. Dia sekadar ada je entry product ni untuk dapatkan database. Lepas tu kita ada profit product. Profit product ni berbuat untung. Silap orang, dia hanya jual profit product sahaja. Betul tak? Dia tak ada idea kan? Dia cakap, apa? Aku charge harga RM3,000. Alah. Ada produk free. Pest control. Buat apa nak ada free bro? Pest control pun boleh buat free. Buat apa? Free site visit. Tak? Lepas tu, dah pergi site visit, barulah kita promote package starter RM150,000. Lepas tu, barulah kita promote package RM800. Nampak? Dia punya flow dia. Inilah customer journey. Okay? Upsell funnel. Yang power dia guys, kalau korang boleh run upsell funnel ni, ads boleh run unlimited. Ini beza dia. Sebab dia balik modal. Untung kat mana? Untung dekat belakang sebenarnya. Dekat flagship. Okay, next yang paling semua orang buat direct funnel. Ni semua orang buat run ad direct funnel. Ini memang semua orang buat cerita dia. Traffic, flood, flagship dah.